Ini cara mudah nak ikat mata kail double hook. Jom aku kongsikan. Okay, first thing korang kena ada mata kail yang jenis ring foam macam ni. So kalau belakang dia tak rata, korang kena ratakan. Right? And then tali korang masukkan dekat kedua-dua lubang mata kail ni macam ni. Tali tu tali perambut biasa pun boleh, 8 pound ke 10 pound. Jadikan dia bentuk macam ni. So sekarang gunakan cara lilitan macam ikat mata kail udang galah macam biasalah. Okay, korang tindihkan dia punya yang ujung satu lagi. Kemudian lilitlah sebanyak 10 kali ke 12 kali. Yang lebih tak apa sebab kita tak nak mata tu nanti dia bergerak-gerak. Korang lilit kemas-kemas nanti dia terbuka, nanti jadi masalah lain pula. Kemudian korang tarik tali tu atas dan bawah. Guna pelayar lah kalau nak senang. Ataupun guna gigi pun boleh. Tapi janganlah pula kau gigit mata kail tu. Lebihan tu kau potong. Okey, sekarang dah siap dah ikatan mata kail. Waktu untuk kemaskan dia pula. Dah siap. So sekarang nak kemaskan dia, guna luminous tube saiz 1.5 mm. Tolak je slot in ke dalam, dia akan jadi macam ni. Alright, okey, dah siap. Tapi yang ini dia tak ada pemberat tau. So mata ni sekadar kosong. Kalau korang nak tambah berat, korang boleh cari jenis batu kepit macam ni. Yang ini aku pakai jenis, korang boleh belilah dekat beg kuning ke beg oren. Ini saiz dia 65 gram. Sorry, 0.65. Korang tinggal kepit je dekat bawah ni. Ikutlah kesesuaian berat mana yang korang nak. Mana pula pelayar aku ni? Gunalah pelayar, kepit je. Macam tu. Kepit-kepit lagi. Macam tu. So sekarang dah siap. So dia ada pemberat, dia akan stay lah. Janji korang setting pelampung cun-cun. Dah siap dah untuk yang mata. So untuk atasnya pula macam biasalah. Okay, untuk ujung dia tu korang ikat je simpul macam biasa aku ajar. Simpulan 8 tu. Lepas tu korang tarik lah bagi dia ketat. Jangan risau. Ini tak ada masalah. Takkan putus punya bila udang tarik. Okey, dah siap. So perambut ni sesuai kalau korang nak buat mancing dekat kolam lah. Kalau korang sungai tu tak digalakkan, memang akan sangkut. Dapat surat tu, jangan lupa follow tau.